Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di bawah bimbingan dan petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kerana taufik, hidayah yang milik eksklusif Allah Subhanahu wa taala. Allah taala hanya memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan untuk melakukan amal ibadah kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba yang sentiasa berada di bawah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada 15 Syawal. Ya, selamat menyambut Aidilfitri. Masih belum terlambat, walaupun orang kata raya 1 hari saja. Mana ada raya 30 hari. Memanglah dari segi syariat Islam, Aidilfitri ataupun hari raya fitrah itu 1 hari saja. Sebab dalam Islam ada 2 perayaan. Satu hari raya Eid, yang kedua hari raya Korban. Semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setengah daripada adat ataupun budaya, setengah tempat sambutan sempena Aidilfitri itu dia mungkin boleh jadi 30 hari. Mungkin lebih daripada 30 hari. Tak cukup 30 hari lah. Mungkin lah. Ya, apapun, mudah-mudahan bulan Syawal ini meningkatkan perasaan kasih sayang kita dengan menyuburkan amalan ziarah, menziarahi, amalan memberi infak, memberi sumbangan, menyediakan juadah dan juga jamuan sebagai sebahagian daripada ibadah-ibadah tambahan kita selepas kita melalui ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan. Dan jangan juga kita lupa bahawa dalam bulan Syawal ini ada satu ibadat yang sangat dituntut dalam ajaran agama kita, iaitu puasa. Selepas daripada puasa sebulan bulan Ramadan, kita sangat dituntut berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Boleh dilakukan secara berturut-turut, 6 hari berturut-turut, ataupun dilakukan pada hari-hari yang bersesuaian dengan diri kita sepanjang kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membincangkan suatu bab di dalam kitab Mizan Al-Hasanah. Mizan Al-Hasanah ini iaitu timbangan kebaikan, perkara-perkara kebajikan yang disuruh oleh agama kita, yang dituntut oleh agama kita. Jadi apakah amalan kebajikan yang kita nak bincang dalam fasal ataupun bab yang ke-20 ini, iaitu mengajak ataupun berwasiat untuk buat baik di kalangan ahli keluarga kita. Ini satu bab yang menarik ya. Kita semua ada ahli keluarga, lebih-lebih lagi sebagai seorang lelaki dalam ahli keluarga, sama ada suami ataupun kita sebagai ayah, kita adalah ketua
kepada keluarga kita. Maka kita diberi tanggungjawab oleh Allah, diberi amanah oleh Allah. Salah satu amanah sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, begitu juga kalau kita sebagai isteri, kita bertanggungjawab juga untuk memberi wasiat ataupun nasihat kepada ahli keluarga kita. Apa dia? Tentang amal-amal kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Taha ayat 132. Apa Allah Ta'ala kata? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa maksud ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita dengar pesanan yang sangat berguna untuk diri kita sebagai ahli keluarga, sebagai ketua keluarga. Wa'mur ahlaka bis-salah, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Ini ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada kita, khususnya orang-orang lelaki yang menjadi ketua dalam sebuah keluarga. Dan perintahkanlah keluargamu atau umatmu mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita, suruh anak-anak, ajak anak-anak ahli keluarga kita supaya mengerjakan sembahyang. Kemudian Allah Ta'ala kata wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun dan sabar menunaikannya. Menunaikan apa? Dua. Dalam ayat ini ahli tafsir kata ada dua. Allah Ta'ala suruh kita sabar. Satu, sabar mendirikan salat. Yang kedua, sabar mengajak ataupun menyuruh ahli keluarga kita menunaikan salat. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala guna perkataan wastabir. Wastabir maksudnya, Ustaz Yazid, sabar. Ya, dalam perkataan yang lain, dalam surah yang lain, Allah Ta'ala menggunakan perkataan sabar. Contoh dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sabar dalam surah Al-Asr itu Allah Ta'ala guna perkataan sabar. Tapi dalam surah Taha ini Allah Ta'ala guna perkataan istabir. Istabir ini tuan-tuan, dia lebih kuat daripada sabar. Sabar, tekun, cekal, gigih. Kalau sabar ni sabar kan. Haji Ibrahim puasa nampak sedih hari ni, sabar kan. Contohnya lah, kan. Tak ada hari ni, tak ada nasi lemak bagi ini, balik makan di rumah masing-masing, sabar kan. Tapi kalau istabir ini dia bukan sangat sabar. Dia kena cekal, dia kena tenang, dia kena tekun, dia kena gigih, dia kena bersungguh-sungguh. Itu maksud perkataan istabir. Ya, istabir dalam apa? Dua perkara. Satu, kita membuat salat, mendirikan salat. Yang kedua, kita kena sabar, kena cekal, kena bersungguh-sungguh, kena gigih nak didik anak-anak kita, ahli keluarga kita, orang yang berada di bawah tanggungjawab kita ini mendirikan salat. Payah tuan, nak ajak ahli keluarga kita ni nak salat, kan, nak suruh anak-anak salat. Payah. Sebab itu Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala guna perkataan istabir itu sebab sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ketua keluarga, kita nak suruh ahli keluarga kita ni buat benda-benda baik, khususnya salat. Ya, kadang-kadang menghadapi kesukaran. Kadang-kadang ayah kata, lantak ampalah, biar aku semayang seorang sudah. Tak boleh.
Sebab kita dalam Islam ini Allah Ta'ala nak suruh buat baik ini bukan hanya bapa saja, bukan hanya suami saja, bukan hanya ibu isteri saja, tapi kita kena suruh semua orang, khususnya dalam ahli keluarga kita itu kena buat benda-benda yang baik. Susah tuan-tuan, kita tengok ada orang ayah dia rajin semayang, suami dia rajin semayang, tapi anak-anak dia lihat nak semayang. Ayah tak ajak ke? Tak ajak dah kan, tapi mereka tak mau nak buat macam mana kan. Maksudnya dia tidak istabir tu tadi. Saya dulu tuan-tuan, Allahu Akbar kan, terima kasihlah mak ayah saya dulu kan, daripada kecil memang malas. Kita kan kecil-kecil kan nak tidur subuh kan, kalau boleh hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti, pukul 8, pukul 9 tidur lagi. Kan ayah kejut lah kan, rasa geram. Dia punya hinjuk rumah macam bergoyang rumah tu. Kami cukup takut lah kan. Dia pergi semayang jemaah subuh di surau tu, lega ayah dah pergilah, sama tidur balik lagi kan. Tidur, dengar motor dia balik tu, kelang kabut lompat bingkat bangun kan, mau masuk dalam bilik ayah tu kan. Kadang tak ambil uduk pun, kan, basuh muka pun keluar daripada bilik air. Ambil uduk macam mana kaki pun tak basah, kaki lupa nak basuh. Kan susah kita nak solat dulu. Hanya ayah yang tekun, mak yang tekun. Kadang-kadang hari ni kita rasa kesian dekat anak-anak, mak ayah rasa kesian. Pasal apa tak kejut solat subuh? Alah kesian lah kan, dia penat semalam tidur lewat, biarlah dia tidur kan, besok dia besar, besok dia solat lah tu, sekarang ni biarlah. Jangan tuan-tuan. Sebagai ibu, sebagai ayah, dalam bab solat ini kita kena istabir. Tadi Allah Ta'ala suruh kita istabir, tekun, gigih, bersungguh-sungguh, suruh anak-anak kita tu solat. Dan ayat ini sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab mendidik anak-anak untuk solat. Apa kata Nabi? Nabi kata, muru auladakum bis salah inda sab'in wadribuhum inda ashar. Kan, suruhlah, perintahlah anak-anak kamu itu supaya mereka ini mendirikan salat seawal usia 7 tahun. Suruh, waktu mereka dah 7 tahun tu kita kena pastikan mereka ni buat salat. Istabir, kita kena tekun, kita kena bersungguh-sungguh, pastikan mereka ketika 7 tahun. 7 tahun ni darjah 1 lah tuan-tuan. Sebelum darjah 1 tu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu kita didik, kita didik, kita ajak-ajak macam tu kan. Kadang-kadang mereka solat pun betul tak betul lagi. Tapi ketika 7 tahun darjah 1 tu kita kena pastikan tak boleh dah buat cincai-cincai lagi. Kena tahu dah tentang solat, rukun solat, perkara-perkara yang boleh buat ketika solat, perkara-perkara yang tak boleh buat ketika solat. Ya, ketika 7 tahun darjah 1 tu. Wadribuhum, Nabi kata pukullah mereka. Pukul sebab apa? Sebab kalau mereka tidak mendirikan solat. Boleh pukul ni dalam Islam tuan-tuan, setengah tempat dia tak boleh pukul. Kan, mak ayah di sebuah negeri kalau pukul anak-anak dengan tujuan nak mendidik, kena saman. Kan ada masuk dalam berita tu warga negara Malaysia di mana, di Sweden ke di New Zealand, saya tak ingat dah, lama dah. Diplomat ataupun pekerja Malaysia yang ada di sana, kan ayah dia pukul anak dia sebab nak suruh solat. Pukul nak suruh solat, jiran pi report, kena tahan penjara. Kan, dalam Islam Nabi suruh kita pukul anak. Pukul sebab apa? Sebab nak mendidik. Isteri pun boleh dipukul kan, tapi janganlah pukul depan orang, janganlah pukul depan anak-anak.
Janganlah pukul depan mak mertua. Pukul tu ada syarat-syaratnya dalam Islam. Ya, pukul bukan dengan niat untuk mencederakan. Pukul bukan dengan niat untuk menyakiti dia. Kadang-kadang pukul ni tak perlu sakit. Lebih-lebih lagi kalau orang tua. Kan? Kalau orang perempuan tak tunggu suami pukul dengan batang mop, batang golf, batang penyapu. Kan? Dia pukul dengan lidah saja. Menangis isteri kita. Kan? Isteri saya tinggi suara sikit, bergenang air mata dia. Apatah lagi itu belum pukul lagi kan. Tinggi suara sikit, hang ni tak faham-faham kah? Kan, aku tak suka belacan, aku tak suka belacan, contohnya lah kan. Genang air mata dia, itu belum pukul lagi tu Haji Ibrahim kan, orang perempuan. Kan, Nabi Ayub alaihissalam, ketika mana isterinya lari daripada dia. Sebab apa isteri dia lari? Sebab isteri dia tak tahan dah. Nabi Ayub ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit yang sangat dahsyat. Penyakit kulit yang sangat dahsyat. Bukan kata ni Allah orang-orang kampung halau dia. Nabi Ayub alaihissalam, sebab tak mau dia duduk dalam kampung ni, sakit dia itu. Kan orang kampung tak mau pergi jumpa dia, orang kampung tak mau berurusan dengan dia, pulau dia, halau dia keluar daripada kampung. Isteri dia pun bawa keluar daripada kampung, kan, duduk di satu tempat jauh daripada orang. Akhirnya isterinya pun tak tahan dan tak mampu nak jaga. Nabi Ayub alaihissalam, berapa lama dia sakit? Kan? Setahun, 2 tahun, bukan, 17 tahun sakit dia tu. Lama sakit, tuan-tuan. Jaga orang sakit 17 tahun, tuan-tuan, tak tahan. Lebih-lebih lagi kalau orang lelaki. Orang perempuan ni saya rasa dia tahan jaga orang lelaki sakit. Kalau orang lelaki jaga orang perempuan, sakitlah, aku menikah lagi seorang pun hantar, tak jadi sakit tu. Kan, contohnya kan, orang lelaki dia kurang sabar sikit, tapi bukan semua. Kalau macam Haji Jo kan, ni orang yang sabar kan. Bukan semualah maksudnya, itu contoh saja kan, keadaan-keadaan. Tapi kebanyakannya orang lelaki bila menjaga orang sakit, khususnya isteri dia, dia jaga, dia tak tahan. Orang perempuan pun begitu jugalah, jaga orang sakit kan. Memang kita jaga orang sakit ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pahala yang sangat besar, keampunan dosa-dosa. Orang sakit itu dia diampunkan dosa dalam tempoh dia sakit itu, dan dia bersabar. Dia diberi keampunan setiap masa, dalam keadaan dia sakit dia sabar, dia sakit dia sabar, kan, Allah Ta'ala ampunkan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, ya. Sebab apa? Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Waktu kita sakit tu kita kenanglah, apalah salah aku ni, Allah Ta'ala uji aku ni. Apalah silap aku ni, Allah Ta'ala bagi aku sakit kaki, sakit pinggang, sakit lutut ni. Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa kita. Itu orang yang sakit. Yang kedua, orang yang menjaga orang yang sakit. Allah Ta'ala nak menganugerahkan kepada orang yang menjaga orang sakit itu ganjaran penghapusan dosa. Bukan sahaja menghapuskan dosa dia, bahkan diangkat darjat orang-orang yang sabar menjaga orang-orang yang sakit. Saya ada pengalaman lah, jaga mak saya sakit. Mak saya sebelum meninggal dunia tu, dia koma 60 tahun. 60 tahun, 6 bulan. Kan, 6 bulan. Dia sakit sebelum tu lama lah. Sakit jatuh bilik air lah kan, kejap ingat kejap lupa lah, tu lama lah. Tapi sejak dia jatuh kali yang kedua, dia koma terus 6 bulan. Kan, jadi nasib baiklah, ada abang, ada ayah, ada kakak duk tolong jaga semua kan. Tapi memang emosi orang yang menjaga orang yang sakit tu pun kita kena tangani juga kan.
kena tangani. Bukan orang sakit tu satu hal, kita kena santun, kita kena jaga dia. Orang yang menjaga orang sakit pun kita kena santuni dia, kan? Sebab dia hari-hari duk main. Sekarang ni ayah mertua saya sakit, tak boleh jalan, pergerakan semua kena mak kena urus, mak mertua kena urus, kan? Dialah hari-hari ni. Kita hak duduk, anak-anak duduk jauh ni, sekali-sekala je balik. Pandailah suruh mak buat itu, suruh mak buat ini. Dia kata, hampa tak tahu, hampa tak duduk sekali dengan ayah, mak duduk sekali dengan ayah, hampa balik sekali-sekala, hampa kata mak buat tak kena, buat tarik tak kena, tak boleh melecek lagi, kan? Dia hari-hari duduk dengan orang yang sakit. Jadi kita sebagai ni, kita kena faham dia, kita kena raikan dia, kita kena menggembirakan hati dia, kena bagi sokongan moral, support dia. Itu peranan kita. Dan saya nak cerita tadi Nabi Ayub alaihi salam, isteri dia jaga dia 17 tahun, kan? Akhirnya isteri dia pun tak tahanlah. Dia kata, mintalah doa kepada Allah, kamu kan Nabi, kamu kan Rasul, mintalah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit ini. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu, dia kata, malu nak minta, sebab Allah Ta'ala dah bagi aku nikmat, kemudahan, kesenangan, kekayaan. Nabi Ayub ni kaya dulu, harta benda dia banyak, 80 tahun. Nabi, Allah Ta'ala dah bagi kepada aku nikmat kehidupan ini 80 tahun. Allah Ta'ala baru bagi sakit baru 17 tahun. Tak sama 17 tahun dengan 80 tahun. Aku malu, dia kata, aku malu nak minta. Jadi isteri dia pun fed up. Dia kata, tak apalah, aku nak kita berpisah lah, aku tinggalkanlah kamu. Nabi Ayub kata, tak apalah, kau nak berpisah, tapi kau ingat, kalau kau nak rujuk balik, nak kembali balik, aku akan pukul kamu. Tu nak cerita suami boleh pukul isteri tu, kan? Jadi datanglah malaikat, bila tengok Nabi Ayub seorang-seorang duduk sakit ni, datanglah malaikat, supaya Nabi Ayub ini mengangkat tangan berdoa kepada Allah, kan? Dalam ikut kisah itu 3 kali malaikat turun. Kali pertama Nabi Ayub tak nak, dia malu. Kali kedua turun lagi, kali ketiga turun lagi, barulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah dengan satu doa yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa dia doa dia? Apa dia doa dia? Allahumma inni Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Al-Anbiya 83. Lupa sebab lama tak baca. Maksudnya lama tak sakit ni. Allahumma inni massani ad-durri wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ini ditimpa sakit, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Kan? Dia tak minta, dia cuma mengadu. Dia kata, wahai Tuhan, aku ini sakit. Wa ayyuba iznada rabbahu. Ingatlah, wa ayyuba iznada rabbahu inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini sedang sakit, kamulah yang maha pengasih, kamulah yang maha pemurah. Dia tak minta sembuh ke, dia tak minta sihat ke, dia tak minta kuat ke, tapi dia kata, wahai Tuhan, aku sedang sakit, Engkaulah yang maha pengasih dan maha pemurah. Kan, terpulanglah pada Engkau macam mana. Kalau baik-baiklah pada diri aku, kalau aku sakit itu lebih baik pada diri aku, biarlah sakit. Begitu tawaduknya Nabi Ayub alaihi salam. Sihat Allah Ta'ala makbulkan kepada Nabi Ayub alaihi salam, itu makbul, sihat, cantik, berseri-seri semula. Maka isterinya teringin nak rujuk kembali.
Seperti mana nazar Nabi Ayub alaihi salam ketika bercerai itu, dia kata kalau kau nak kembali aku akan pukul kamu. Maka Nabi Ayub alaihi salam ketika isterinya nak kembali menjadi isterinya, maka Nabi Ayub memukul isterinya. Pukul macam mana? Nabi Ayub mencabut 3 helai daun lalang. 3 helai daun lalang mewakili 3 kali sebatan. 3 kali sebat, tapi bukan 3 kali 1, 2, 3. Dia cabut 3 helai daun lalang kering. 3 helai maksudnya dah jadi sebatan tu jadi 3 kali lah. Walaupun sekali pukul, tapi dia ada 3 helai, jadi dikira 3 kali. 3 helai daun lalang tu kira sebat lah tu. Kan? Sakit ke pukul dengan daun lalang ni, Pendi? Kalau bini kita kena pukul dengan 3 helai daun lalang, apa dia cakap? Alah, tak sakit pun, kan? Pukullah lagi, kan? Itu naik angin je kita, kan? Bukan sakit pukul lagi, bubuh tapak kaki terus nerajam keluar kot tingkap, geram. Itu kita. Nabi Ayub alaihi salam seorang yang diberi kesabaran. Ya, boleh pukul anak-anak kita dengan tujuan nak mendidik, bukan tujuan nak menghina ataupun nak mengkeji ataupun nak menyakiti dia. Pukul supaya dia ingat tak solat, ayah pukul. Tapi jangan pukul dengan batang mop, ya, dengan penyapu lidi, ya, jangan, ya. Pukullah dengan peralatan-peralatan yang tidak mencederakan dia. Kain sorban ke, kain sejadah ke, dengan tujuan nak mendidik. Itu kita anak-anak bab solat ini Nabi suruh kita tegaskan. Tapi kita terbalik, hari ini kita ajar anak kita berpuasa tu lebih. Kita seronok anak kita umur 3 tahun 4 tahun berpuasa tu, kan, kita pun bagi tahu dekat ahli keluarga kita ni, Alung ni dah 4 tahun berpuasa setiap hari, kan, kita seronok. Solat tak apalah, yang penting dia berpuasa. Silap. Sebenarnya solat itu yang lebih penting. Kerana bila dia menjaga solat, automatik ibadat-ibadat yang lain akan mengikuti. Sebab itu solat itu disebut sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamaddin, maka dia meruntuhkan agama. Itu penting kita mengajak ahli keluarga kita supaya menjaga solat. Ya, ayat yang kita baca ni, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkanlah ahli keluargamu supaya solat, wastabir 'alaiha, dan bersabar kepadanya. Sabar mendirikan solat, sabar menyuruh ahli keluarga kita mendirikan solat. Sebab solat ini satu benda yang sangat berat. Wa innaha lakabiratun. Solat ini berat. Allah Ta'ala kata, illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, tawaduk, lazat, nikmat mendirikan solat. Kalau tidak ada perasaan khusyuk, kalau tidak ada perasaan tawaduk ketika kita mendirikan solat, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu satu benda yang sangat membebankan kita. Beban, tuan-tuan. Apatah lagi kalau solat secara berjemaah. Kan, solat bersendirian di rumah, di pejabat pun kadang-kadang berat. Apatah lagi solat berjemaah. Maka dengan sebab itu diceritakan oleh para sahabat Nabi bahawa Nabi SAW, anaknya Fatimah, ketika sudah berkahwin dengan Sayyidina Ali, Nabi SAW pergi turut ke rumah Fatimah itu. Wahai Fatimah, wahai Ali, adakah kamu telah mendirikan solat? Ini Nabi, kan? Fatimah anaknya dah berkahwin lah. Berkahwin ni maksudnya dah besar, dah tanggungjawab hang lah. Tapi Nabi SAW pergi rumah dia, pergi turut.
Hampa solat dah ke? Solat dah, baik, alhamdulillah. Kalau tak solat lagi, mereka malu kepada Nabi SAW. Pentingnya solat. Suruhlah anak-anak kita, ahli keluarga kita, isteri kita, ya, ataupun kalau kita di pejabat, anak buah yang berada di bawah tanggungjawab kita tu, sekurang-kurangnya tanya, mat, zuhur dah ke? Solat dah ke? Dia kata solat dah, itu terpulang lah pada dia. Kadang-kadang tanya jugalah, takut-takut mereka ni ralik, takut-takut lalai. Jadi tanggungjawab kita juga. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ahlaka. Ahlaka ni boleh maksud makna ahli kamu, dan dalam tafsir yang lain juga dia menyebut bahawa orang yang berada di bawah tanggungjawab kamu. Kan? Tanggungjawab pengurusi surau, kena pastikan ahli-ahli qaryah surau solat. Tu berat tu. Ingat, jadi pengurusi masjid surau ni boleh sedap-sedap dapat title, kan? Dia kena dipersoalkan. Kamu jadi pengurusi solat, Hafiz jadi Bilal solat, kan? Ajak dak jiran-jiran main solat, kan? Buat dak program-program supaya anak-anak jemaah ini cakna untuk mendirikan solat, ya. Kita jadi tu imam di kampung hari Jumaat ada anak qaryah tak datang solat, terletak tanggungjawab itu kepada pegawai-pegawai masjid, kan? Kalau di Kedah itu, kalau di tempat saya tu, saya balik raya baru ni, ada orang duk sembang, masjid boleh muat 600 orang. 600 orang dalam dan juga anjung di luar, kan? Tapi setiap hari Jumaat dalam kawasan masjid utama saja ada 300 orang, kan? Ahli qaryah ada 1000 orang. Pi mana lagi 700? Kan? Bacaan mereka lah, mereka buat kira-kira lah, kan? Ini lagu mana tanggungjawab ni ustaz? Saya balik sekali-sekala ni mereka tanya, macam mana ni tanggungjawab tu imam ni ustaz? Kan hari Jumaat, orang-orang dewasa lelaki datang solat Jumaat ada 300 orang. Anak-anak qaryah dikira ada 1000 orang contohnya, kan? Lagi mana 300, 700 lagi yang main 300. Kena tanggungjawab. Kalau di Kedah dia ada satu enakmen, orang yang tak mendirikan solat boleh dihukum. Undang-undang ada enakmen dia. Dia tak pernah ambil lagi lah, tak tahulah, tak pernah dengar lagi lah, kan? Ini supaya kita nak menyuruh pentingnya solat itu. Dan ayat ini Allah Ta'ala kata, kita sebagai ketua keluarga, ketua masyarakat, kita bertanggungjawab untuk ajak, untuk seru, untuk suruh orang yang berada di bawah tanggungjawab kita untuk mendirikan solat. Kemudian Allah Ta'ala kata, la nas'aluka rizqan, sesungguhnya kami tak minta rezeki daripada kamu, nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Apa kaitan suruh ahli keluarga solat, lalu Allah Ta'ala kata kami tak minta rezeki, bahkan kami yang memberi rezeki? Apa kaitan ayat ini? Ahli tafsir kata, kebanyakan manusia ini dia lebih mengutamakan mencari rezeki, sehingga dia terlupa nak suruh anak isteri dia solat, sehingga dia terlupa nak suruh orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab dia solat. Sebab dia duk fikir yang penting aku dapat gaji, dapat rezeki, dapat makan, dapat minum, dapat bantuan, dapat sumbangan, anak-anak aku hidup dapat makan dengan cukup lengkap. Solat tak apa, masing-masing, dia kata. Kan? Allah Ta'ala bagi pesan dekat sini, janganlah dengan sebab mencari rezeki. Ya, biasanya kita sibuk mencari rezeki, kan? Orang lelaki, suami, ketua keluarga, kita duk fikir apa nak bagi anak aku ni makan, apa nak bagi raya ni, nak pakai baju baru, nak pakai kasut baru, ya, nak hias rumah. Itu kita fikir yang tu, kita tak ambil peduli tentang mereka ni solat ke tak solat. Allah yang menjadikan kita, dan Allah tahu perangai dan fi'il kita.
Sebab tu ayat ini Allah Ta'ala kaitkan perintah solat dengan kerunsingan bab mencari rezeki. Kan kita tengok sebahagian manusia, dia bertungkus lumus mencari rezeki sebab nak membahagiakan keluarga dia, tapi dia terlupa bertungkus lumus nak suruh bahagiakan keluarga dengan solat. Ini realiti berlaku kan dalam diri kita pun begitu juga kadang-kadang kan. Kita duk fikir macam mana kita nak membesarkan rumah kita, macam mana kita nak membahagiakan pasangan, anak-anak kita semua dengan rezeki, dengan duit kan. Kita duk kerja hari-hari ni Hafiz, pasal duk fikir anak-anak dan isteri kita kan. Kalau tak ada anak, tak ada isteri, tak ada orang bawah tanggungjawab kita, kita makan Maggi pun cukup dah lah kan, cukup dah. Tapi oleh kerana ada isteri, oleh kerana ada anak-anak, kita sentiasa duk fikir ni anak ni bagaimana ni nak masuk sekolah dah, nak mentadbir sekolah mana ni, SPM kan. Dalam grup kawan-kawan saya pun, aku ni ada anak-anak ni kan, tahun SPM nak hantar sekolah, nak kena belanja duit sekian-sekian banyak kan. Baru SPM, aku anak aku 4 orang duduk universiti kan. PTN lagi, ada hak tak dapat PTN, nak cari, duk fikir tu pasal tu. Sangat sedikit kita fikir mereka ni solat ke tak solat, jaga solat tak jaga solat. Itu ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ajar kita, nak didik kita, nak suruh kita fikir. Allah Ta'ala kata, kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Setengah ulama kata, setengah ahli tafsir kata, orang yang menjaga solat dan dia menyuruh ahli keluarganya menjaga solat, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan pintu rezekinya kan. Tengok tuan-tuan, ada di depan saya ni, nampak macam tak ada masalah pasal rezeki langsung. Haji Jo kerja pi sana pi sini, orang yang jaga solat kan, suruh anak-anak jaga solat kan. Allah Ta'ala bagi rezeki. Yalah, adalah ketikanya kita susah sempit, itu biasa, itu lumrah. Tapi taklah pernah sampai, kalau saya lah, taklah pernah kita susah tu sampai merempat merempat, tak ada nak makan hari ni, tak makan langsung lagi ni, tak ada duit sekupang, sekepeng pun tak ada kan. Tak pernah lagi lah kan. Tak makan sebab puasa di siang hari itu adalah time buka puasa, dia double kan. Double kan, maksudnya tak ada masalah lah Haji Ibrahim kan. Kita ni Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala bagi kan. Itu ada ahli tafsir kata, siapa yang nak bahagia dunia, maka dirikanlah, jagalah solat. Siapa yang nak bahagia di akhirat, maka jagalah solat. Itu solat ni penting, walaupun kita tak nampak manfaatnya dari segi pintu rezeki tu kan. Dapat bonus 3 bulan. Saya duduk Selangor 3 bulan bonus. Hafiz pernah dapat 3 bulan? Tak pernah. 3 bulan saya kan. Ini tak lah, 1 April dah balik Putrajaya, balik ni dekat ni. Tak ada dah, habis dah kan. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita naik kereta kan, kereta tak pernah rosak sikit-sikit sajalah, tukar tayar kan, tukar nut skru itu je. Tak ada lah nak kena buka enjin, gearbox pecah dan sebagainya, tak ada lah. Walaupun kereta kita kancil 650 contohnya kan. Allah Ta'ala berjaga kita tu, rezeki kita tu tak pernah rosak. Pakai Belfire, ingat sedap ke tuan-tuan? Sekali masuk workshop 3,000 kan, 4,000 kan. Tanya Haji On tahulah kan, kereta dia lagi besar kan, lagi besar, lagi maintenance tinggi kan. Maka sebab itu rezeki Allah Ta'ala ni, kita dengan kita menjaga salat ini, Allah Ta'ala jaga pintu rezeki kita, mudahkan urusan kita ya, mudahkan pekerjaan kita. Itu baik, itu ayat yang pertama, perintah Allah supaya kita bertanggungjawab kepada ahli keluarga kita
dengan mendirikan solat. Baik, sebelum kita berhenti, kita ambil 5 minit lagi supaya kita boleh solat sunat isyraq ya. Ayat yang kedua daripada surah At-Tahrim, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Baik, ayat yang kedua yang kita baca ni, iaitulah tentang perintah Allah supaya kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Kita buat ke tak buat? Ini ayat suruhan ni, ayat perintah. Perintah artinya wajib kita buat. Allah Ta'ala seru orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa kita lah? Saya, tuan-tuan. Bila kita sebut ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala panggil aku ni, Allah Ta'ala nak cakap dengan aku ni. Jangan kita buat tak erti pula, ya ayyuhalladzina amanu, kita buat tak ada rasa apa-apa, buat dengar tak dengar, ya Allah Ta'ala panggil kita. Kan? Allah Ta'ala sebut perkataan orang-orang yang beriman, dan Allah Ta'ala ancam dengan api neraka. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya tak semesti kita ni beriman kita selamat daripada api neraka, automatik selamat daripada api neraka kalau kita beriman. Tak. Sebab kita terkait dengan tanggungjawab dan amanah kita kepada orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Dalam ayat ini Allah suruh orang yang beriman, pertamanya pelihara diri kita daripada api neraka. Yang kedua, Allah Ta'ala ingatkan, bukan jaga diri kamu sendiri saja, hang ada tanggungjawab yang lain, nak kena jaga orang yang berada di bawah tanggungjawab kamu. Kalau sebagai suami, tanggungjawab kita isteri. Kalau sebagai bapa, tanggungjawab kita anak-anak, sehinggalah mereka mendirikan rumah tangga. Ya, tanggungjawab kita kepada anak-anak kita tu. Kalau kita sebagai pemimpin, tanggungjawab orang-orang yang kita suruh, yang kita pimpin, besar. Dua, satu, kita jaga diri kita daripada masuk dalam api neraka. Yang kedua, kita jaga orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan pula api neraka tu. Sebab apa Allah Ta'ala nak gambarkan? Supaya ni kita nampak bayangan api neraka. Sebab orang sebut api neraka ni, dia buat relax je kan, macam tak ada apa-apa, macam api cucur rokok gitu je. Api, bayangkan api cucur rokok. Itu api cucur rokok sikit saja. Api yang ada di atas muka bumi ni hanya percikan bunga-bunga api daripada neraka saja. Kan kita tengok, country high, berbakar, asap naik tinggi kan. Itu hanya percikan bunga api daripada neraka sahaja. Allah Ta'ala keceritakan bahan bakar api neraka itu ada manusia dan ada batu. Manusia jadi bahan bakar. Ni kita ni berpotensi menjadi bahan bakar. Maksudnya semakin banyak ahli neraka, semakin kuat api neraka itu. Iaitu ahli tafsir kata, orang yang masuk ke dalam neraka seboleh-bolehnya tak mau lagi orang lain masuk dah. Sebab apa tak mau masuk, Awi? Sebab lagi ramai orang masuk, lagi panas api neraka tu.
Janganlah masuklah, cukuplah dalam surau kita ni penuh. Cukup duduk hampa duduk di luar lah. Tak larat dah duduk dalam ni, berkuat dah. Aircon pun tak rasa dah. Contoh dia macam tu. Perasaan orang duduk dalam neraka tu ni dicerita oleh ulama tafsir ayat ini. Dia kata panasnya api neraka itu sehingga kan lagi ramai orang masuk, lagi bahang dia. Manusia jadi bahan bakar api neraka. Bukan sahaja manusia, batu. Wal hijarah, batu. Tuan-tuan bayang, batu pun boleh jadi bahan bakar api neraka. Kita di atas muka bumi ni, kita ambil batu ke bakar lemang? Kan? Bakar lemang ambil kayu pi mana? Tak, kami di Pesin 8 ni kita guna beli batu dekat kedai hardware. Batu hak buat bangunan tu bakar lemang. Adakah? Tak ada. Sebab apa panggil ambil batu jadi bahan bakar? Bingung. Kan? Api mana nak makan batu? Contohnya kan? Dalam neraka, dahsyatnya api neraka tu, batu-batu itu dijadikan bahan bakar dia. Bubuh batu, ada ahli tafsir kata batu-batu ini dimaksudkan ialah batu berhala. Kan, orang yang sembah syirik ini jadikan tokong, jadikan sembahan-sembahan batu ini, batu-batu itu esok dia akan menjadi bahan bakar kepada manusia-manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya api neraka tu, panasnya sehingga batu pun boleh dijadikan bahan bakar. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan lagi, api neraka itu bukan sekadar dahsyatnya panas, tetapi yang menjaga api neraka itu malaikatun ghilazun syidadun. Malaikat yang menjaga api neraka itu malaikat yang bengis. Malaikat yang keras, kasar. Nak bayang macam mana tu? Kan? Keras, kasar ni nak bayang macam mana kan? Bengis lah. Takut macam kita tengok filem lah kan? Tengok filem. Predator. Hantu Predator tu, jahat Predator tu. Hafiz tengok tak Hafiz? Kan? Anak Schwarzenegger. Susah nak hijab. Kan? Dia punya hantu dululah, lama dah filem tu 94 tu. Kan? Kita tengok jarang-jarang kita tengok jahat macam ni kan. Kita pun jadi seram masa tu lah. 2026 kita tak tengok dah Predator, kita tengok apa, war machine. Kan? Perang, mesin perang. Kan? Punya jahat dan mesin bunuh, tak ada peri kemanusiaan langsung. Tembak semua orang mati habis kan. Takut kita tengok binatang apa ni. Kan? Tapi biasalah cerita Hollywood, akhirnya hero boleh bunuh juga mesin tu. Tapi dalam neraka ni, malaikat dia keras, kasar, bengis, dan dia tak ada perasaan belas ihsan. La ya'sunallah. Mereka ni tak ada perasaan belah, kesiannya tengok kan Hafiz ni kena seksa. Tak ada. Lagi sakit, lagi dia seksa. Lagi meraung, lagi dia hentam. Kalau kita ni jaga api neraka, ada perasaan, kesiannya, tak boleh aku tengok, sudahlah. Kesian kita ni, kesian. Walaupun dia jahat dengan kita, walaupun dia macam-macam zalim dengan diri kita, dia buat macam-macam, kita nak balas kan, potong telinga dia, potong hidung dia. Sanggup kita buat gitu? Tak sanggup kita kan. Nak siksa tu tak sanggup. Tarik cabut kuku dia, tak berani kita nak tengok. Sudahlah, biarlah, ampunlah dia, maafkanlah dia. Tapi malaikat yang jaga api neraka ni, lagi dia zalim, lagi dia ikut perintah Allah tu, lagi dia bangga diri. Aku ini mengikut perintah Tuhanku. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia ikut perintah Allah tu, langsung dia tak rasa kesian dekat ahli neraka. Ini Allah Ta'ala nak ceritakan bagaimana dahsyatnya api neraka tu, yang menjadi bahan bakar kepada orang-orang yang
abaikan tugas dan tanggungjawab dia, jaga ahli keluarga dia, jaga diri dia. Baik, yang terakhir persoalannya, macam mana kita nak jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka? Jawabnya adalah dengan agama. Jawabnya dengan agama. Kita ada agama, orang yang beragama, insya-Allah kita akan selamat daripada api neraka. Nak selamat ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, bagi didikan agama. Bagi didikan agama kepada mereka. Kita mengajar agama, nak mengajar agama, kita kena faham agama. Ada tak kita panggil anak-anak kita, bukan tunggu kita jadi ustaz, kan? Pertama sekali kita kena bagi tahu pasal tauhid pada anak-anak kita. Mat, kita ni orang Islam, kita ni hanya ada Allah yang Esa. Apa-apa kita kena berurusan dengan Allah, kita kena jaga Allah, kita kena sembah Allah. Sebab Allah lah bagi baik kepada diri kita, Allah lah yang akan mengatur hidup kita, jaga dia. Tak cukup dengan tu kita kata, mat, walaupun kita sembah Allah, kita jangan mensyirikkan Allah. Macam mana mensyirikkan Allah? Kan bukan tunggu sembah batu, sembah tokong, sembah pokok, mensyirikkan Allah. Kan kita menduakan Allah, artinya kita tak yakin dengan apa yang Allah janjikan. Kan kita yakin dengan makhluk, itu juga mensyirikkan Allah. Kan kita lebih mengutamakan makhluk, kita tinggal, kita lupa Allah, kita tak solat, kita takut manusia tak bayar gaji kita, tapi kita tak takut Allah hukum kita. Itu syirik Allah, mat. Itu sekurang-kurang kita bercakap dengan anak kita. Ada kita panggil anak kita tu, mat, kita kena solat ni. Kan tak solat nanti Tuhan murka. Sekurang-kurang itu didikan agama itu yang perlu kita bagi. Cukuplah setakat tu, panjang lah. Kalau saya syarah ni lagi panjang lah, kan? Nampak ada Haji Ibrahim ada kat luar tu ready dah tu, baru kita berhenti. Nak berhenti tadi nampak macam tak dah lagi, takut tak sampai lagi, kan? Jadi kita timing tu kita kena jaga bagi betul. Dan cukuplah sekadar itu. Bolehlah siapa yang ada wuduk, ya, kita solat sunat isyraq 2 rakaat, mudah-mudahan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Selepas itu bolehlah kita sama-sama sarapan di luar sana. Kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.